So kami dah sampai ke campsite Dusun Pak Abu. Yang terletak dekat Hulu Raining Selangor. Yes, kat Hulu Raining Selangor. So sebenarnya kita hari ni kita memang nak santai-santai saja. Sebab bersama kami ialah Yamaha PG1 dalam ruangan santai bersama Yamaha. Okey, jadi kita dah bertolak daripada Sungai Buloh tadi lebih kurang pukul 10. Kita masuk Jalan Lama, kita pergi ke Rawang, kita pergi ke Rasa, kita masuk Bandar Batang Kali, kita masuk Hulu Raining ni, maka sampailah ke sini lebih kurang 1.5 jam lah. Lebih kurang. Kalau macam naik motor sejam tapi kalau naik kereta depend pada trafik lah. Yes, kalau macam ni tempat campsite sebenarnya. Dusun Pak Abu ni tempat campsite yang pada saya antara yang saya suka secara peribadi, sebabnya kat sini saya daripada ruang camping yang cukup luas, sungai dia sesuai untuk kita orang dewasa dan juga untuk kanak-kanak. Dan dekat sini juga ada macam-macam aktiviti boleh kita buat selain daripada kita nak bakar ayam ke, kita nak camping ke, kita boleh naik naik pelampung keliling. Yes, keliling. Ni tempat ni, campsite ni, tapak Tanjung. Harganya untuk satu tapak kat sini RM80. Jadi untuk kita orang ni kat sini, selain daripada main tube tu, kat sini juga antaranya dia punya kedai makan tu dekat, bukan kedai makan lah, gerai tu kita boleh beli macam kita nak beli macam air ke kan. Tak perlu nak keluar jauh kan. Untuk barang-barang basic tu dah boleh beli kat sini, tu dekat. Dia punya toilet pun cukup bersih. Tapi satu lagi, masa nak masuk daripada kaunter pendaftaran tu kan, ada nampak macam rumah kat situ. Itu chalet ke apa? Itu dia panggil gazebo. Harganya RM130. Tapi kalau nak datang sini, nak just mandi-mandi pun boleh. RM30, Mat. RM30 je? RM30. So RM30 kalau kita nak datang mandi-mandi, RM80 untuk satu tapak. Gazebo RM130. Dan untuk main tube tadi tu, main pelampung tu, kau nak main kan? Jadilah kot petang sikit. Petang sikit. Kalau ada rezeki lah. Kalau tak hujan. Kalau tak hujan. RM20. RM20. Jadi sebelum hujan turun, lebih baik kita pasang kemah dulu. Sebab kita pun baru sampai. Kejap lagi kan kedebus, habis kemah kita pun basah. Kemah masih basah. Kita tak nak basah. So kita berhenti sekejap. Kita nak pasang kemah dulu. Lepas tu kita sambung lah. Okay, jom. Alright. Ada orang minat ke? Ya, ada Mat. Yang motor ni? Ada, seriously, memang ada ramai. Dan komuniti ni semakin hari semakin semakin berkembang. Kalau tak ramai dalam maksud aku, takkan dah sampai dah akan ada race khas 5 rate yang spesifik untuk model-model macam ni. Dalam 5 rate ulang tahun yang ke-10 tu nanti memang confirm dah akan ada kelas untuk yang ni. Tak silap aku kelas D tak silap. Jadi itulah salah satu orang cakap tanda aras. Nak tengok betapa mantapnya PG1 ni. Okey, tadi tanda aras kita tadi berapa kau tanda aras kau top speed tadi? 100. Okey. Aku 100 je. Sama lah 100. 100. Mungkin sebab kita bawa barang. Mungkin sebab aku berat. Boleh jadi juga. Okey, so 100. Hang follow aku kat belakang tadi pun nombor 100. Memang 100 lah. Motor yang aku bawa ni memang dah full dengan aksesori lah. Kalau kau tengok dia ada macam dia punya handguard ni berserta dengan lampu. Yalah, untuk yang model ni lah kan. Tengok dia punya gaya dia pun macam ala-ala motor Scrambler. Yes. Tengoklah dia punya ni mudguard dia. Dia punya mudguardnya tinggi kan. Tapi profil tayar sama je rasa. Lepas tu dia punya lampu depannya tu ada macam grill kan. Grill tu. Tu lampu ni lampu LED tau. Yang ni warna putih, yang ni warna kuning macam kan. Standard warna kuning, dia pakai halogen je. Halogen. Lepas tu dia ada aksesori lain, contohnya dia dekat depan ni dia ada macam ada tempat apa ni panggil apa?
macam tempat nak letak barang ke? Tempat letak barang. Yang tepi tu tempat apa tu? Mana tu? Ni? Bawah Ni. je tu. Yang panjang tu. Yang panjang. Tu yang tadi tu, yang kat enjin tu. Ni. Ini. Aku sebenarnya tak tanya. Tapi antara tempat pijak pun takkan tempat pijak kan? Melainkan aku ni memang nak buat tattoo. Bukan. Mungkin crash bar. Dan juga lagi satu, dia datang dengan jerry can ni. Dia kan macam kaki-kaki camping kat dalam hutan lah. Memang sesuai lah kan. Nak isi minyak apa semua kan. Kok dalam minyak habis tiba-tiba kan. Tapi untuk aku, untuk hari ni lah, kita nak camping pun tak jauh sangat. Kalau yang tu kau buat air masak boleh? Tak boleh. Sebab dah bercampur dengan minyak. Kadang-kadang haus. Yang motor letak straw, dia minum kan. So dia ada jerry can. So dia ada macam tempat lagi satu bracket tu untuk letak barang juga. Dan juga aku rasa boleh juga kita letakkan kotak barang. Selain daripada itu, ni dia ada handlebar dia lain. Seat dia confirm lain dah sebab dia tinggi. Ya, macam yang motor ni tadi saya bawa, berbanding dengan motor ni, masa saya naik yang standard punya lah, yang tak ada aksesori apa punya kan, dia punya handlebarnya lebar memang selesa. Tapi dia punya kedudukan dia tu rendah sikit lah. Jadi kawan-kawan semua memang ada dua pilihan lah. Antaranya buat sendiri, buat aksesori macam ni, mantap. Ataupun standard macam ni. Standard. Macam yang minat nak ubah suai, nak nampak menarik, tambahlah aksesori. Tapi kalau yang macam jenis nak standard, dia macam ni lah. Tapi standard pun mantap juga. Tapi kalau ni betul, ni memang dah boleh masuk off-road. Standard ni boleh masuk off-road ke? Siapa kata tak boleh? Boleh boleh. Oh ya? Kau tengok magatnya tu walaupun rendah kan. Tapi dia boleh tayar jenis dadu. Oh, jenis dadu. Saiz tayar 16 inci. Depan belakang? Depan belakang dengan kelebaran 90/100. Depan dan belakang sama. Oh, see. Jadi masa saya bawa dekat dalam off-road dia, memang tak ada masalah pun. Lagipun dia punya kelegaan antara tanah dengan motor ni, ground clearance dia tu dalam 190, agak tinggi sikit. Agak tinggi jugalah. Kalau macam kita nak layan off-road ke apa ni, tak adalah mudah tersangkut dengan tanah. Jadi kawan-kawan semua, okeylah. Dah share dah. Dia tadi masuk off-road tadi pun lepas naik motor standard. Jadi terbukti lah PG1 ni memang. Tapi kalau macam nak layan off-road yang macam hardcore sikit lah, macam tanah merah ke apa semua kan, better pakai yang macam inilah. Sebab dia punya magatnya lebih tinggi lah. Tak adalah macam kalau kita bawa motor ni yang standard ni, tanah tu melekat dekat magat. Jadi memudahkan pergerakan lah kalau kita pakai yang ni. Kalau tak pakai ni, kita tak pakai magat boleh ke? Boleh je. Cuma nampak pelik sikit lah, tak ada magat kat depan. Itu cuma takut motor kotor sangat lah. Okey. Setuju. Aku ada masalah tentang lampu gear. Kau? Sama. Lampu gear dengan lampu signal, kadang-kadang kalau macam cahaya tu tepat kat meter, tak nampak. Betul. Antara salah satu yang kita dapati kelemahan pada model ni, meter dia. Jadi kalau masa dia ada macam penunjuk untuk gear tau, 1, 2, 3, 4. Ya, betul. Tapi bila dah tengah hari tu, tak nampak kita berada di gear mana dah. So kadang-kadang kita drop gear tu, dah sampai 2 ke, dah sampai 1, tak nampak. Kadang-kadang kalau macam bagi signal kan, kita dah kita bagi signal ke tak ni, padahal kita ada tekanan tu. Kalau macam cahaya matahari tepat kat meter lah. Kalau matahari tak tepat, cahaya dia tak tepat kat meter, kita still boleh nampak. Tapi untuk gearing tu, untuk position gear tu, memang aku ada masalah. Tapi kalau macam untuk PG1 ni kan, dia ada satu variant, iaitu dia pakai kelas hidup. Kalau macam ada kelas tangan ke kelas matian, saya rasa lagi menarik betul ni. Setuju? Aku lebih suka lah. Sebab tangan tadi pun, saya kita masuk off-road dia kan, tangan duduk macam gini juga cari. Macam saya tadi kat sempang, tiap kali berhenti sempang je, tangan mesti nak tarik kelas. Sebab dah biasa sangat bawa motor kelas. Betul. Okey, untuk motor ni satu lagi, dia punya pelana dia berasingan antara penunggang dengan pembonceng. Jadi kalau macam kita bawa seorang kan, macam solo kan, kita nak pergi camping ke kan, nak beli barang kan, kalau kita nak ikat barang kat belakang ni senang. Betul. Senang dari segi apa? Nak buka bahan api, nak buka untuk isi petrol. Nak isi petrol senang. Kita ikat kat sini, kita buka sini, kunci dia, kita buka je. Cuba buka. Macam ni. Jadi kalau kita buka pelana dia, macam ni lah tempat isi bahan. Barang kat belakang kita berikat lah.
Betul. Jadi memudahkan kita lah kalau nak isi bahan api ke apa kan. Memudahkan Rizwan lah untuk nak mengisi bahan api. Ya betul. Hebat. Mantap. Tapi untuk macam cahaya lah kan, macam pencahayaan kan, sekarang pun dah moden. Okey. Kenapa Yamaha tak bawa keluar terus motor daripada kilang ni, terus pakai lampu hadapan dengan lampu belakang jenis LED? Patutnya tak payah pakai halogen dah lah, terus pakai LED lah. Bukan sebagai accessories. Ya betul. So tak perlu ada accessories untuk lampu. Especially motor-motor yang ni yang nak masuk hutan dan apa semua, kena lampu cerah lah. Ya betul. Satu lagi lah kan. Push. Untuk motor ni depan dia pakai cakra. Belakang dia pakai gelendong. Drum lah. So bagi awak okey? Tak saya lebih suka dulu cakra lah, of course. Dulu cakra. Tapi yalah, ini kan 115cc. Jadi mungkin spek dia sesuai dengan harganya. Dah tentulah. Ataupun mungkin Yamaha boleh buat dua varian. Macam LC dulu ES. Kalau macam LC dulu kan, yang tak silap V2 ke V3 lah. Dia ada dua varian. Satu kelas hidup, satu kelas mati. Yang kelas mati tu dia ada kelas depan belakang pakai disk. Tapi kalau harganya jarak dekat sangat pun nanti susah orang nak buat pilihan. Betul juga. So kena fikir, Yamaha kena fikir dari segi harga pula kan. Tapi kalau tanyanya sesuai untuk sekarang ni, duduk brake, disc brake lah. Harga dia berapa? 7,000 kan? Harganya 6,998 tak silap saya. Harga asas. Harga asas lah. Dekat-dekat dengan 7,000 lah. Betul. Bagi Encik, ringan tak ringan? Ringan. Ringan. Sebab dia bukan sama berat aku tapi nampak pun kau tadi bawa tadi, memang nampak bukan tangkas. Nampak mudah lah. Memang mudah. Macam saya nak cilok ke kan, nak corner kan. Tadi yang kau buat slide dulu. Memang yakin lah dengan motor ni. I see. Lagi tu dia ringan, seat dia rendah. Kaki kau pun tadi pijak memang setengah bumi dah kau masuk. Jadi memang senang lah kau nak control. Kan? Kalau motor ni untuk penunggang wanita, sesuai tak? Bagi saya sesuai. Sebab spesifikasi tadi lah. Ringan, rendah apa semua tu. Mudah dibawa. Lagipun dia punya bentuknya pun cantik, menarik. Macam saya bawa tadi pun, tengah bawa pun ada orang tegur. Motor apa ni bang, dia kata. Betul. Aku pun semalam ada orang tegur Riz. Cuma kau tanya aku, kalau untuk penunggang wanita, dia kena ada box. Contohnya dia naik S-Max lah. Dia naik N-Max lah. Dia ada ruang barang. Dia simpan barang peribadi dia. So untuk naik motor ni, dia kena ada box. Walaupun dia kat pukul, dia punya saiznya tu macam kalau saya letak sebelah LC ke Y ke, saya rasa motor dia lagi besar. Aku tak setuju. Kenapa? Sebab memang nampak dari jauh motor ni, kita bayangkan ni motor kecil ni, motor ni. Tapi bila kita duduk, besar motor ni kan? Besar. Besar. Lepas tu yang model aku bawa ni pun lagi tinggi apa semua kan. Tapi duduk sebelah kap, kita akan automatik, mungkin mata kita nampak motor ni kecil. Walaupun dia sebenarnya sama saya, lebih kurang sama saya, tapi dari segi design tu kita akan nampak motor kecil je. Kalau macam saya duduk atas motor ni pun memang terasa tinggi. Sebab dia punya tinggi pelannya yang untuk standard ni 795mm. Ya, tinggi juga. Jadi besok kita plan, kita tinggalkan kawasan hijau ni, kita masuk ke jalan off-road dan kita akan guna jalan Batang Kali, kita naik ke Genting Highlands. Kita nak cuba motor ni, dia punya prestasi semasa untuk mendaki bukit. Nak tengok jugalah karakter enjin 115cc ni power ke tak power. Tadi masa kita daripada Jalan Rasa tu masuk ke Batang Kali jadi tu, aku dah rasa dah mantap. Tapi memanglah tadi lah kita tanya lebih-lebih sebab 115 saja kan. Tapi untuk overtake kau drop gear tadi memang ada power. Okay, so setakat ni dulu. Sama malam nanti untuk kita test lampu, dan besok kita akan naik Genting Highlands. Okay, kita nak tour sikit bilik kawan kita ni. Apa dia buat malam ni kat sini? Ini dia. Buat apa ni? Tak, aku tengah ni kemaskan apa tu ni, sabun mandi. Sabun mandi. Ni kita tak makan lagi ni. Nak makan apa ni? So
bilik aku macam ni lah. Ni kawan air. Dia masak kan. So malam ni Rizwan kata dia nak makan burger, tapi tak ada banyak sangat barangnya. So apa yang barang yang aku bawa daripada rumah, daripada kedai tadi ni, ada apa tu, jadi aku belikan sikit lah, timun sikit, lepas tu tomato kan, bawang. So memang aku bawa dari rumah. Kalau selalu pergi camping aku bawa ni. Kat sini ada macam tu, ada kicap lah, kicap, kopi, sebut-sebut gula, teh, makan. So dia ada kicap, sos, lah, lengkap dalam ni. Lepas tu roti lah. So semua ni aku masukkan dalam ni. Ni pun ada solid fuel. Tadi kita nak buat campfire sebenarnya kan, tapi boleh buat lagi kot. Ada solid fuel ni. Lain tak ada lah. So burger. Ni tadi kita beli burger. Burger daging. Dulu kita buat lah kan. Belah sana tu, yang belah kanan tu PG1 yang pakai aksesori lah. Okay. Yang belah kiri pula ni yang menggunakan mentor halogen. Kita tengok pencahayanya. Ini mentol yang PG1 standard. Lampu PG1 standard. Yang tu pula untuk yang PG1 yang ada aksesori lah. Memang cukup terang. Kita daripada Dusun Pak Abu naik ke Genting Highland, tak sampai atas, sampai separuh je. Sebab memandangkan bahan api pun tak mencukupi. Bagi saya, motor ni lah, dia menggunakan enjin 1 silinder yang persesaran 115cc. Untuk mendaki tak jadi masalah. Horsepower dia 9 horsepower. Dia punya Newton meter off torque nya 9.5. Kalau macam bawa seorang, no problem lah. Tapi kalau macam double mendaki bukit tinggi, jadi dia macam perlahan sikit lah. Semalam kita isi minyak semalam dekat Sungai Buloh Uish, angin kuat kawan-kawan. Jadi sampai sekarang ni dah berapa banyak kita guna, dan tangki dia besar mana? Okay, untuk motor moped Cup Cross, dia punya tangki bagi saya besar, iaitu 5.1 liter. Dia punya penggunaan bahan api memang menjimat dah. Sebab daripada Sungai Buloh saya ke Dusun Pak Abu, masa tu ada lagi separuh. Tapi tadi pasal naik, tapi kita naik, kita perah pun dikit kan. Drop gear, naik gear, drop gear. Sebab nak naik bukit tu tinggi. Jadi penggunaan bahan api banyaklah kita guna tadi. Yelah. Sekarang minyak saya pun dah merah. Minyak saya pun sama lah. Minyak aku pun sama, Riz. Jadi memang jimat lah. Ada dapat tak kita dalam 150? Bagi saya, kalau untuk satu isi tangki penuh, motor ni boleh pergi dalam sekitar 150 km. Dia 5.1 liter Ada 5.1 liter. Jimat juga tu. Memang jimat lah kan. Kalau kita tadi tak berentak di atas tadi, banyak lagi minyak kita. Saya rasa kalau kita tak naik Genting, saya nak balik rumah pun sampai. Betul. Jadi untuk model ni 109 kg. Betul ke 104? Di bawah 110 kg lah.
Clear sikit. Dia bawa 110 kg, 115cc, memang dapat bawa motor ni, bawa aku especially, bawa saya sampai ke Genting ni tanpa masalah. So, tadi dia bawa sampai atas, aku guna gear 3 je. So, not bad. Ada je hantaran kawasan, tapi tak adalah kita nak harapkan kita berdesup-desup kan. Kalau dia orang berdesup, aku bersup bersup-sup. Tak ada lah langsung. Jadi dari segi pandangan saya, motor ni cukup lah untuk dia tu. Sisi dia, karakter dia memang cukup padu lah. Terima kasih banyak-banyak bagi kita pengalaman yang cukup menarik. Ada lagi satu kawan-kawan. Apa tu, tayar dia, walaupun saya pakai tayar dadu, tadi masa kita naik konon tadi sedap ni kan. So kita melayan lah. Jangan over sangat lah. Yakin sikit lah. Yakin. Aku yakin. Aku tadi guna gear 3 je, sedap lah baring kan. Tapi janganlah kita, macam aku cakap tadi lah, janganlah kita nak lebih-lebih sangat kan. Tapi so far dengan keadaan tayarnya, dengan dia punya berat dia, okey. Dan juga sistem suspension dia depan jenis teleskopik. sorry. Depan jenis teleskopik, dan yang belakang ni jenis spring berkembar ni. Untuk aku yang berat ni, Riz, memang tak ada masalah kan. Tadi kau ingat tak ada masa kita dekat Nusa Pak Abu tu, aku bawa kau naik tempat batu tu? Boleh juga. Memanglah kita tergelak-gelak lah, sebabnya macam dah tak larat betul ni. Tapi okey, aku bawa kau belakang, rasa sedap tak? Not bad lah kan. That's why lah PG1 ni antara calon menarik untuk remerate race. So tayar hadapan dia didatangkan juga dengan sistem brake jenis Takra, dan juga belakang jenis Glendong. Seperti yang kita bincang semalam tu, better lah kalau dua-duanya Cakra. Okey kawan-kawan semua, tamatlah sudah kita punya ruangan bersantai bersama Yamaha. Kali ni dengan PG1 yang standard, dan juga Yamaha PG1 yang ada accessories. Jadi kita dah ride lebih kurang dalam 150-180 km, dan kita dah bermalam pun dekat sebuah tempat perkemahan yang sesuai lah dengan jiwa kita orang. So far pada harga RM7,000, kita dapat nikmati sebuah model yang memang very practical, boleh masuk off-road, boleh santai kat jalan raya, dan juga yang paling best sekali, dia diminati, semakin diminati. Okey kawan-kawan semua, terima kasih yang sentiasa menyokong kita orang, dan insyaAllah dari masa ke semasa kita akan terus mantapkan lagi konten kita. Jangan lupa share, subscribe dan like video ini, dan juga tekan butang loceng untuk notifikasi every time kita upload video baru. Terima kasih kawan-kawan, unduhkanlah dengan sahabat, sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.